cucu-cucu atuk. Kalau atuk buka cerita highway Karak malam-malam atau benda bertenggek kat pokok pisang, mesti meremang kan? Yelah, gelap-gelap macam ni. Dengar bunyi ombak, bunyi ranting patah, otak tu mulalah bayang yang bukan-bukan. Tapi atuk nak bagi tahu satu rahsia. Hantu yang paling seram dalam dunia ni bukan yang terbang atau merangkak tu. Hantu yang paling bahaya ialah hantu yang kita bela. Kita bela dalam kepala otak kita sendiri. Overthinking. Kau asyik fikir benda buruk yang belum tentu jadi. Fikir orang mengata, fikir esok gagal. Sampai dada tu rasa sesak. Benda-benda mitos tu kacau orang kat luar je. Tapi overthinking ni, dia makan jiwa kau dari dalam. Senyap-senyap. Berhenti takut pada bayang-bayang sendiri. Benda tu tak wujud pun. Otak kau je yang reka skrip filem seram tu. Bila datang je fikiran merapu tu, tarik nafas panjang-panjang. Pijak bumi nyata. Fokus apa yang ada depan mata je. Jangan biarkan ketakutan yang tak wujud merompak kebahagiaan kau hari ni. Lawan balik benda tu. Biar unggun api ni bakar habis segala kusut dalam kepala tu. Tenang je. Ingat pesan atuk sayang ni.